Wey, jom skor sejarah. Cikgu Edu sini. Jom kita pecahkan bab 8 ni sampai korang confirm LULS. Penat study sejarah kan? Cikgu faham sangat. Kepala tu rasa macam nak meletup. Buku tebal gila. Tapi jangan risau. Cikgu janji hari ini kita settlekan bab 8 ni sampai jadi kacang je. Confirm lekat dalam otak korang. Okey, jom kita start. So, bayangkan sebelum Islam datang, keadaan kat tanah Arab tu huru-hara gila. Kita panggil zaman ni zaman jahiliah. Kenapa? Sebab semua orang ada semangat asabiah ni. Semangat kesukuan yang melampau. Sikit-sikit nak gaduh, sikit-sikit nak perang. Tu je lah kerja diorang. Okey semua, fokus. Tarik nafas. Hembus. Ini dia, the top 5 cheat sheet untuk SPM. Benda paling penting, paling wajib korang tahu untuk exam. Lupakan benda lain dulu, fokus kat 5 ni je. Ready? Jom. Okey, nombor 1. The starting point. Jadi, bila sebenarnya tamadun Islam ni bermula? Korang mungkin fikir, mesti masa ada perang besar ke? Atau bina istana hebat ke? Salah. Semuanya bermula dengan satu peristiwa je. Iaitu, masa Nabi Muhammad SAW terima wahyu pertama kat Gua Hira pada tahun 610 Masihi. Itu dia, titik permulaan dia. And you know what, school? Perkataan pertama dalam wahyu tu ialah Iqra, yang maksudnya, bacalah. Nampak tak? Dari hari pertama lagi, Islam dah tekankan pasal ilmu, pasal pengetahuan. Bukan suruh perang, bukan suruh kumpul harta. Suruh baca. Power gila kan? Next, nombor 2. Dari segi politik pula. Benda paling power yang diperkenalkan ialah sistem syura. Pernah dengar tak apa benda syura ni? Senang cerita, syura ni macam mesyuarat, macam discussion. Semua keputusan penting, diorang akan bincang sama-sama dulu, dengar semua pendapat, baru buat keputusan. Bukan macam style satu kepala je, di mana raja atau ketua seorang je yang decide semua benda. Tak. Ini memang satu revolusi, satu perubahan besar dalam cara mentadbir. Alright, nombor 3, ekonomi. Dalam bab ekonomi, Islam datang bawa sistem yang sangat adil. Ada 2 benda je korang kena ingat. Pertama, zakat. Kedua, pengharaman riba. Simple. So, kenapa 2 benda ni penting? Macam ni, zakat tu fungsinya untuk bantu orang yang susah. Make sure kekayaan tu tak kumpul kat satu tempat je. Jadi semua orang terjaga. Riba pula atau interest diharamkan terus. Sebabnya, supaya tak adalah orang kaya tindas orang miskin dengan hutang yang bunga dia makin lama makin banyak. So, sistem ni memang nak pastikan adil untuk semua. Okey, nombor 4. Yang ni, memang gempak habis. Zaman tamadun Islam ni, dia melahirkan ramai gila ilmuan-ilmuan yang otak dia geliga. Maksudnya pakar-pakar dalam macam-macam bidang. Perubatan, sains, matematik, falsafah, you name it. Nak satu contoh paling legend? Ibn Sina. Atau orang Eropah panggil dia Avicenna. Buku perubatan yang dia tulis, Al-Qanun fi At-Tib. Bayangkan buku ni jadi buku teks utama kat universiti-universiti Eropah untuk beratus-ratus tahun. Nampak tak level pengaruh dia macam mana? Bukan kaleng-kaleng. Dan last kali dalam top 5 kita, nombor 5, seni bina. Yang ni kita boleh nampak dengan mata kepala sendiri. Paling jelas dekat reka bentuk masjid yang ada ciri-ciri unik dia. Lain kali kalau korang pergi masjid, cuba main spot the item ni. Ada 3 benda penting korang kena cari. Pertama, menara. Yang tinggi tu, tempat untuk laungkan azan. Kedua, mihrab. Lekuk kat dinding tu, dia tunjuk arah kiblat. Dan ketiga, mimbar. Tempat imam berdiri untuk bagi khutbah. Ingat semua ni bukan hiasan semata-mata tau. Semua ada fungsi penting dia. Okey, masuk segmen ELI14. Explain like I'm 14. Part ni, cikgu tahu ramai yang confuse. Konsep lahiriah dengan rohaniah. Apa beza 2 benda ni? Relax, cikgu pecahkan untuk korang dalam 3 ayat je. Senang gila. Macam ni je. Lahiriah tu semua benda fizikal yang korang boleh nampak dan sentuh. Contoh, bangunan-bangunan canggih. Rohaniah tu lah benda dalaman yang kita tak nampak. Contoh, akhlak baik, jujur, iman, benda dalam diri. So, tamadun Islam yang power gila tu adalah bila dua-dua ni seimbang. Dia bukan je ada bangunan cantik, tu lahiriah, tapi orang kat dalam tu pun perangai cantik, tu rohaniah. Bila dua-dua ni ada, barulah tamadun tu lengkap dan betul-betul hebat. Okey, dah ready ke belum? Jom kita test power sikit dengan pop quiz. 3 soalan je, style SPM punya. Cikgu nak tengok apa yang dah lekat dalam kepala. Ready? Go! Soalan nombor 1, apakah kepentingan wahyu pertama kepada tamadun Islam? A. Pembukaan kota Mekah. B. Berakhirnya sistem kabilah. Atau C. Bermulanya tamadun Islam. 5, 4, 3,
Dan jawapannya ialah C. Bermulanya tamadun Islam. Ingat kan, Wahyu Iqra itulah starting point dia. Soalan nombor 2. Semangat asabiah, yang kesukuan melampau tu, pada zaman jahiliah menyebabkan apa? A. Kemerosotan perdagangan, B. Kerap berlaku peperangan, atau C. Kemunculan pelbagai kepercayaan. Pilih. Jawapan dia B. Kerap berlaku peperangan. Kan kita dah cakap tadi, sikit-sikit nak gaduh je kerja diorang. Good job kalau betul. Dan soalan terakhir, last one. Apa maksud sistem syura yang kita dah belajar tadi? A. Sistem waris takhta, B. Mesyuarat untuk capai kata sepakat, atau C. Kuasa mutlak kat tangan khalifah. Jangan salah. Dan jawapannya semestinya B. Mesyuarat untuk capai kata sepakat. Syura tu kan maksudnya discussion. Tahniah kalau korang dapat betul semua. Memang power. Okey, sebagai penutup, dalam buku teks ada ayat ni, tamadun Islam mendorong sikap bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Kita dah tengok tadi sumbangan-sumbangan hebat orang zaman dulu. Gila-gila kan? So, soalan cikgu untuk korang hari ni, apa pula sumbangan kita untuk negara kita, untuk generasi akan datang? Cuba korang fikir-fikirkan. Okey, itu je dari Cikgu Edu. All the best untuk exam korang. Korang boleh buat punya.